perjuangan kita bermula dengan satu titik peluh dan berakhir dengan kemajuan negara. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to my channel sahabat-sahabat. Okay, tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini saya berada di kediaman rasmi iaitu Menteri Besar Johor iaitu Dato' On Hafiz Ghazi. Jadi hari ini saya menerima satu jemputan khas daripada Yang Amat Berhormat, yang mana akan bermula pada 10.30. So sekarang pukul 10.20. So sekejap lagi akan bermula, yang mana kita nak mendengar amanat daripada Yang Amat Berhormat. Saya pun tak tahu secara menyeluruh. Jom kita nanti kita sama-sama lah dengar apakah amanat yang akan diberikan kepada kami. Rasmi ni dia agak privacy, jadi tak boleh nak mengambil gambar sesuka hati. Jadi kita menjaga protokol tersebut. Saksi kita paling ramai Tok, siapa nak kahwin Tok? Tok Alifi. Siapa nak kahwin? Alhamdulillah, saya akan melangsungkan rumah tangga saya yang harapnya kekal abadi sebentar lagi. Cepat, yang kemarin. Saya kat mana ni? Dekat nama. Saya kat nombor. Lebih berkenal-kenalan dan sebenarnya menjadi platform untuk saya berkongsi dengan anak-anak muda yang mungkin tidak ada di Johor. Seperti mana kita percaya pemain import boleh membantu pasukan JDT untuk menangkan 1-0 semalam, sebegitu jugalah kita perlu faham bahawa pendakwah-pendakwah yang ada kepakaran daripada luar negara, daripada luar negeri, di Mesir, di Qatar, di Madinah dan sebagainya ini mampu untuk membantu melihat dasar kita yang pertama. Yang kedua, untuk menyampaikan dakwah yang semakin hari semakin ditutup. Saya tak nafikan usaha-usaha asatizah kita. Kita ada 1,300 lebih pemegang tauliah negeri Johor dan saya sebagai salah seorang daripadanya. Maaf, Yang Berhormat, saya dah bercakap isu ini daripada tahun 2023. Kita kena buka usaha dakwah ini. Seperti mana saya faham, Yang Berhormat, sebab Ibn Khaldun dalam kitab dia Al-Muqaddimah menyatakan pembinaan sebuah tamadun tidak hanya sekadar pembinaan tentang kemajuan infrastruktur semata-mata, tetapi ia mesti meliputi tentang keagamaan. Dan hari ini kita nak jadi negara maju ni. Kita nak jadi negeri maju. Kita tak nak kemajuan itu menghimpit kita sehingga hilangnya nilai modal insan. Seperti mana Yang Amat Berhormat Menteri Besar boleh mengarahkan JCS kita belajar dengan mereka-mereka yang pakar daripada Oxford. Mungkin Yang Amat Berhormat boleh juga hantar mufti kita, qadi-qadi kita pergi ke Mesir, pergi ke Jordan untuk belajar bagaimana ruang dakwah dan sebagainya. Itulah pandangan saya Yang Amat Berhormat, supaya isu terpencil ini tidak ketinggalan dan akhirnya memberikan kesan yang begitu tinggi kepada kita. Guys. Okay, so hari ni video. Okay. So hari ni aku bersama dengan sahabat aku Alifi. Alifi dapat baju raya daripada ni MB. Okay Alifi, apa sikit ucapan lah, nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifi. Hari ini hari terakhir Syaban. Pertama, saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan kepada umat Islam di seluruh Malaysia, khususnya di Johor inilah. Dan yang kedua, untuk anak muda di Malaysia dan Johor khususnya, teruskanlah berkarya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita dan untuk negara kita. Kerana perjuangan kita bermula dengan satu titik peluh dan berakhir dengan kemajuan negara. Itulah perjuangan kita. Okay, terima kasih Alifi. So, jumpa kita ni. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Okay, kita baru guys. So, untuk apa? Baju baru.
Okay, Dari so MB Johor. ni dapat baju baru, ni dapat kereta baru. Nak tengok kereta dia. Oh. Kau Sama ada? tak? Sama tak? Tengok nampak. Oh, Hayati dah rasmikan dah. Aku orang belakang. Yang kawan Kereta belakang. Oh, ada Oh. orang. Jadi jangan lupa berpuasa, jangan cari plastik hitam, jangan makan dekat kedai makan bahagian belakang. Okey. Yang penting bawah saya bawah stack. Selamat berpuasa. Sama. Bukan sana. Oh, ada orang ada sarus. Ah, Nak juga ah. Nak sana sini juga. Boleh sana sini. Sarus. Wah. Sana. Oh, dah juga. Oh. Salam sikit. Oh. baju Raisina. Baju Happy NY. Guys, pertama kali solat tarawih. Ya, apa mercon ke nak? Ya. Boleh? Ha? Ini semayang lah. Semayang tarawih. Ya. Ni mercon ke nak? Ha, tu nak mercon. Ada ibu. Kerja siapa tu? Faiz. Dia jumpa kawan kan? Faiz, nak sini nak, depan nak. Nak pakai? Ayah. Terima kasih. حي على الصلاة حي على الصلاة. Mana anak? Anak saya.
Anak saya. Saya peluk saya. Anak saya main apa? Main kereta. Anak saya main kereta. Anak saya main kereta. Sayang saya. Bye-bye dulu, bye-bye kawan-kawan. Naik kereta ke? Ya, letak mainan di mana sini sayang. Anak saya. Main apa tu? Wow. Main apa tu nak? Allah. Pinjam bola. Cannot. Tak boleh. Kecuali baby kecil tak boleh masuk. Sebab baby kecil mesti kena bawa penjagaan orang penjaga bersama dia. So tadi Rais dekat tempat budak-budak tau. Asuhan. Dekat masjid ni ada tempat budak-budak mak ayah boleh pergi solat. Dan Cikgu-cikgu yang ada cikgu yang akan uruskan mereka. monitor lah diorang. So kalau kita dah mewarna, dah ada permainan macam-macam, dah ada TV juga. Interesting. So kau nak ambil anak-anak anda kena tunjuk IC apa semua lah yang Dia tak adalah sampai tunjuk IC, dia just register nama, nombor telefon, tanda tangan.